Hello, Assalamualaikum guys. Hari ni sebenarnya hari raya di Adha. Kita nak check outfit keluarga kita Kita nak tengok daripada atas sampai bawah Kita nak tengok daripada harga dia, brand apa yang digunakan, tudung apa yang digunakan, daripada mana, ataupun daripada sponsor. Jom kita check satu-satu guys. Okay guys, kembali lagi kita di rancangan Gelinya. Tak guys, gurau-gurau. Okay, hari ni kita nak check outfit. Okay, ni saya punya wife sendiri. Kita nak tengok check daripada atas sampai ke bawah apa yang dia pakai Okay. Okay, yang tudung daripada mana? Tudung tak ingat beli dekat Topen. Baju beli kat Dayana. Berapa harga? Boleh sebut harga tak? Baju tak ingat 100 lebih. Okay. Hanya 100 lebih Then kira jubah tak pakai banyak lah. So ada jam lah. Jam Apple. Jam daripada apa? Daripada mana jam? Apple. Okay, Apple. Okay, ini tak ingat semua orang bagi. Okay. Saya bagi. Bag daripada Longchamp. Ni pun suami kita yang bagi. Jadi kita tak tahu berapa, tak ingat. Tak ingat harga berapa Okay. Yang tahu-tahulah Nanti boleh check dekat Google ke dekat mana media sosial ke, nak check lah berapa harga dia. Kaki tak ada, kaki ayam je. Kaki tak ada. Okay, kita pergi next seterusnya. Sekarang kita bersama kakak ipar saya pula. Okay, Kak Ain, boleh tunjuk satu persatu tudung daripada mana tudung? Okay, ini daripada Airani, harga rahsia. Ini daripada Ainori, TikTok, harga rahsia. Bag daripada apa je ni Longchamp, tapi dari mana rahsia. Yang tahu-tahulah Yang tahu-tahulah dari mana rahsia. Stocking biasalah kedai RM2. Okay, bye guys. Okay, kita pergi next. Kita sekarang bersama dengan saya punya anak saudara saya, Ahmad Yadi. Okay, Mat, boleh tunjuk dekat pakcik tak apa yang Ahmad pakai, outfit Ahmad ni? Boleh. Daripada baju. So, baju daripada Pasar Melayu UTM. Sungguh jujur, sangat jujur. Harga 100 something. Seluar TikTok baggy. Alamak. Baik, Mat. Jam Casio 1000 lebih. Oh, mantap. Okay, ada lagi? Spender tak payah beritahu Hello. Itu saja, kita pergi ke next. Okay guys. Kita bersama dengan adik ipar saya pula sekarang. Okay, Ira. Okay, Ira, boleh terangkan sikit apa yang Ira punya outfit pada hari ni, pada atas sampai ke bawah? So outfit hari ni kita punya tema macam dekat ala-ala Arab sikit So tudung daripada Madinah ke Mekah, tak ingat. Baju jubah daripada tudung berapa harga? Kalau boleh tahu. Tak ingat. Okay. RM10, tudung RM10. Agak-agak je estimate. RM10. Ni simple je, tak banyak sangat pun. Bag daripada Coach, ini pun orang bagi, mak bagi. Lepas tu jam daripada Polo. Okay. Cincin. Aksesori semua daripada Cincin beli sendiri Cincin beli sendiri. Beli sendiri lagi guys. Maksudnya masa single. Okay, kita pergi ke next. Okay guys, kita bersama dengan anak saudara saya yang berikutnya, iaitu nama Anissa Wafa. Okay, Anissa, kalau boleh share sedikit daripada outfit Anissa pada atas sampai bawah. Baju dari Aura Bell Collection. Okay. Lepas tu jam dari Swatch. Jam dari Swatch guys. Yes. Kita ada Sipet Medical dan Unci. Oh, mantap. Okay, handphone. Lepas tu kita ada iPhone. Kita ada iPhone. iPhone berapa tu kalau boleh tahu? iPhone 13 Midnight Blue. Hello. Spek. Mana? Tak ingat. Spek tak ingat guys. Rantai last daripada siapa pemberian? Daripada ibu. Okay, mantap guys. Okay, Ica. Okay, sekarang kita bersama dengan kakak ipar saya yang paling hot. Cikgu ni guys, cikgu. Bukan Okay. Pekerjaan dirasakan. Yang tadi sensor guys Okay. Alung. Kalau Alung boleh share sikit outfit Alung hari ni daripada atas. Tudung Shawl Publica. Okay. Jubah Dayana, butik Dayana. Oh, mantap. Berapa Long kalau boleh share sikit harga Long? Sikit lah. Dah lama. Oh, lama dah. Jam Fossil. Jam Fossil. Suami bagi ke beli sendiri? Beli sendiri. Okey, beli sendiri. Semua beli sendiri. Sian suami. Okey, handbag ni battle ni bag kilat sekarang kan, bag kilat. Jadi macam baru dapat. Berapa tu? Berapa? Pun biasa-biasa je. Okey, biasa kita nak share kan. Zoom.
Zoom kamera pergi sini. Bukan lu pergi sana. Okey, lain dah tak ada. Okey. Aksesori mas Aksesori ke? tak ada, Mas tak daripada mana? Oh, macam-macam tempat. Banyak tempat. Oh, dia kaya guys. Dia kaya. Dia nak bagi tahu. Okey. Okey, terima kasih. Kita pergi ke next peserta bersama dengan bocil kita hari ini. Ifan, Ifan dari mana Ifan? Dari KL. Dari KL. KL kat mana? Rawang. Oh, Rawang. Ifan orang kaya eh? Biasa-biasa je. Okey, cantik. Okey, Ifan. Okey, Ifan datang naik apa? Kat terbang. Kapal terbang. Anak orang kaya lah tu, Fan. Okey, Fan. Kalau Uncle nak tanya sikit, hari ni Fan pakai baju apa untuk raya? Kiddy Max. Email Tahu harga tak? Tak. Tak tahu, mahal lah tu. Jam ada tak? Jam tak ada. Jam tak ada? Ada getah rambut je. Ada getah rambut je. Handphone ada? Ada. Okey. Tapi Ifan kat rumah ada TV dengar? Ada. Okey, terbaik Ifan. Hobi Ifan apa? Mancing. Okey, hobi dia memancing ya. Okey, kalau siapa awet-awet sekolah nak kenal dengan Ifan, jumpa mak dia dulu. Okey, terima kasih Ifan. Last but not least, takkan kita je kena. Okey. Kita temu ramai kita punya cameraman pada hari ini, iaitu Abang Megat Zul. Ya, saya. Okey bang. Kalau sebelum tu kalau saya boleh tahu nama penuh abang lah. Boleh share. Nama saya Megat Zulkifli bin Alias. Okey. Asal? Asal daripada Singapura. Dah beristeri ya? Dah beristeri satu saja. Okey. Anak dah 2. Okey, alhamdulillah. Okey bang, kalau saya boleh tahu hari ni abang punya outfit lah, daripada atas sampai bawah. Tapi atas tak ada apa kot, daripada baju hingga ke seluar lah. Okey, boleh. Okay, baju daripada Laksmana. Okey. Harga saya beli lebih kurang dalam 200. 200. Beli kat mana tu bang? Angsana. Oh, dekat Angsana. Spek daripada? Spek ini ala-ala Korea lah. Ala-ala Korea. Murah-murah je ni. Oh. Lebih kurang dalam 200.5. Oh, 200.5. Okey lah tu. Set glass lah. Dekat apa tu Korea yang dekat Aeon tu. Oh, Aeon Kulai. Okey, seluar bang? Okey, seluar ini Dis. Oh, abang punya favourite bawah brand. 100. Oh, okey. Jam? Okey, jam Rodan. Jam Rodan. Rodan. Oh, berapa kalau harga? saya cakap harga mesti awak terperanjatnya. Sebelum tu saya tak nak terpanjat dulu. Berapa harga ni? RM5. Oh, betul. Saya dia Kikam Tikam. Okey Sebab orang kaya biasa dia akan low profile. Dia takkan beritahu benda tu. Saya biasa je. Biasa-biasa je. Okey. Okey bang, kita punya penutup hari ni Okey, selamat menyambut Hari Raya semua. Kita ke segmen outfit check. So hari ni kita ada anak beranak lah. Okay, kita ada saudara Seha dengan anaknya Amara. Okay, so kita check dengan Seha dulu. Apa dia? Outfit check dari baju. Outfit check. Baju dari Anggun. Okay. Sama dengan Lepas anaknya. Tudung. Bawa eksklusif. Bawa eksklusif. Yang tahu je tahu harga. Dah lama. Ada aksesori? Jam. Okay, jam dari? Jam Casio. Jam Casio. Okay. So, kita ada yang bling-bling sikit macam biasalah. Ya. Okay. Amara tak ada. Okay. Itu saja. Untuk saudara sihat. Okay. Okay, ada satu